Okey, kalau ikut law PCO, dunia rempit dengan dunia Capric berbeza lah. Tapi kalau nak katakan kelajuan PCO standard, Capricnya lagi laju berbanding PCO rempit. Dua-dua sama, tapi karakter kerja diorang berbeza. Capric diorang dah dilatih untuk mencari kelajuan semaksimum mungkin. Macam PCO rempit ni kebanyakannya jenis banyak nak tipu sikit. Tapi Capric PCO dia ada law PCO Capric dulu auto body dilimitkan 30, exhaust ada law PCO Capric lah. PCO Capric grand shaft standard, gearbox open lah, magnet ada limit dia lah, boleh tapi ada limit, dan macam black clutch open lah, tapi gigi priming gear semua standard original kilang. Block macam biasa lah, 57 tapi boleh pakai piston dome lah. Dulu tak boleh, dulu standard block boleh tukar piston lah, piston dome. Sekarang saja dah diubah, boleh pakai ceramic block lah untuk mungkin lebih sejuk kan. H1922 auto body limit, exhaust pun ada limit dia, sarang dia tu apa nama saya lupa, itu ada dia punya ukuran lah. Macam PCO rempit ni susah nak jumpa 57 tau. Kebanyakannya PCO rempit ni walaupun enjin dia lantai, tapi blok dah still 63, 65. Cuba PCO rempit tu buat pack 57, tengok sampai mana je bandingkan dengan PCO Capric. ECU jauh beza lah. Kalau nak kata yang rempit punya, mungkin ada yang rempit setengah orang ada kemampuan lah, T20 lah. Kalau Capric kebanyakannya tim semua pakai ECU eraser lah, ECU orang kata ECU kayangan lah tu. Kalau ECU saja tak silap 2000 lebih lah. Itu belum masuk dia punya lambda, AFR, sensor GPS dia apa semua, itu lebih pada 10 kot untuk sebiji motor lah. Rempit punya ni kebanyakan isu aftermarket lah. Ada yang T20 je yang boleh yang pakai isu kayangan, tapi tak banyak lah. Untuk speed ni komplit tak. PCO Capric boleh dapat 17 PK 17 tu tayar besar, racing shoot tak ada fly, tunduk udang saja, 57 dom tau, 17 GPS. Kalau PCO rempit ni punya style pula, tayar sotong, brake belakang kalau boleh ringan, habis fly, belum tentu lagi boleh dapat 17. Tapi korang bezakan lah tayar sotong rempit dengan tayar Capric berapa besar dia orang boleh dapat 17. Tak semestinya kita buat lebih besar kita lebih power, tak, kadang yang kecil tu lebih laju lah bandingkan speed. Nak kata spek besar ni, spek besar semua orang boleh buat, nak cari kelajuan. Pickup mungkin lah laju, tapi nak tahan kelajuan tu berapa round korang boleh buat. Kalau KL Seman berapa round korang boleh buat. Capric agresif, dia drop gear dia, RPM Capric dulu saya main RPM boleh cecah sampai 14,500. Ini tak tipu, ini tak main-main. Capric memang semua yang orang berpengalaman, berilmu lah, yang nak dapatkan kelajuan tu. Budak-budak zaman sekarang, bukan marah nanti aku kena kecam ni. Kebanyakannya budak-budak zaman sekarang dia merendahkan Capric ni. Dia kata Capric ni tak laju, CC-nya kecil. Rempit ni boleh lagi laju pada Capric, CC boleh besar. Korang tak tengok teknologi Capric ni. Kalau korang, aku bagi kau buat ikut spek Capric ni, low Capric ni, nak silap 15 GPS pun kau boleh susah nak dapat. Sebab itulah Capric boleh dapat GPS 17, sebab diorangnya teknologi dengan kemahiran diorang mencari lebih. Kalau nak katakan meletup tu, Capric yes, it's real. Letup tu tak payah cakap lah, enjin pecah tu tak payah cakap. Sebab kan nak carikan kelajuan, ketahanan. Kau nak laju tapi kau nak main 20 lap ni, ketahanan enjin kau tu macam mana kau nak buat? Rider juga main peranan untuk kontrol enjin lah. Kenapa budak-budak luar tak buat spek macam Capric ni untuk ketahanan, orang kata untuk hari-hari pergi kerja lah apa semua. Bukannya tak nak buat tau, kos nak buat tu memang 57, tapi kos dia tu, perah otak dia tu kalah 76 korang, 80 korang. Dia punya nak cari ketahanan, nak cari power, maintain, memang kalah. Kalau korang ada modal besar, dah aku rasa lebih kurang macam 76 punya spek tu, tapi lebih aku rasa untuk nak cari ketahanan semaksimum lah. Okey lah, korang spek 63 Dynojet HP berapa? Kebanyakan lah kalau Dynojet aku rasa 63 tayar sotong dalam 29 kot, 28 macam tu lah. Capric dalam Dynojet tayar besar 57, 27, 28 dalam tangan. Korang tengok tak berapa teknologinya diorang yang diorang serapkan dalam Capric. Korang pandang ini, korang pandang rendah kat Malaysian Capric. Kalau kau nak tahu lebih lanjut, kita support Capric, Malaysian Capric. Salah satunya Malaysian Capric, Asia Road Racing yang dah bertapak dekat Malaysia ni berapa lama juga
aku cakap. Dan korang berhenti lah, kalau boleh korang slowkanlah dekat highway tu. Nak kata stop terus mustahil, kaki mesti gigilnya korang. Aku harap korang boleh slowkan dekat highway dan kita support dekat Caprik. Mana tahu korang punya minat dan mana tahu korang punya rezeki kan. Main Caprik, main track lagi bagus daripada highway. Kesimpulannya, kalau korang nak buat motor, nak modify, always KNW Ceras Specialist Engine. Ingat Modi, ingat Ahmad. Fly biru-biru.